Iqbal, kenapa kerja rumah kamu tak siap lagi ni, Iqbal? Cikgu dah bagi awak peluang banyak kali dah, Iqbal. Tapi kerja rumah kamu tak pernah nak siap, Iqbal. Bila awak nak berubah ni, Iqbal? Itulah kau. Siapa suruh tak siap kerja? Kan Cikgu Aiman dah marah. Aku lupa sebab semalam aku tertidur. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Cikgu pergi dulu. Cikgu ada kelas, cikgu nak kena cepat. Okey. Sorry. Okey, sorry. Cikgu Aiman. Woi! Kutip balik sampah tu. Tong sampah ada kan? Kenapa buang sampah rata-rata? Kutip balik. Pergi buang dalam sampah. Ni kita akan buat kad raya. Okey, specialnya hari ni kad raya ni ditujukan untuk cikgu kesayangan awak. Awak boleh pilih lah antara cikgu sekolah ni ke, cikgu sekolah awak yang dulu ke, cikgu prasekolah awak ke. Mana-mana sahaja yang awak rasa cikgu tu lah cikgu awak paling sayang. Okey, boleh? Boleh. Bagus. Okey, boleh mula? Budak-budak ni dah pesan berapa kali dah jangan buang sampah merata-rata. Tak nak salam ke? Indahnya rasa apabila melihat mereka Bang, meraihkan cuba minta maaf yang mulia. Nah, minta awak. Sahibah, Masih cikgu. ku mulai terusi menyenangkan nasibku di sini. Siapalah aku untuk menagih kasih. Kadang ada salam yang tertangguh bukan kerana benci, tetapi belum mengerti. Kemanakah aku di pagi Syawal ini mencari haluan? Seandainya ku diberikan peluang, ingin ku merasakan kenikmatan kemanisan hari raya.
Kami warga ETO ingin mengucapkan Aidilfitri, Zahir dan batin. Selamat Hari Raya.